Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berada di hadapan IPD Gombak di Bukit Idaman kerana kita sedang ataupun telah membuat satu laporan polis lanjutan untuk kawan-kawan semua. Isu berkenaan dengan bantahan kita sebagai rakyat negeri Selangor ni adalah mengenai isu suatu aktiviti yang yang nak dibuat pada hujung minggu depan, kan, 17 dan 18 dua hari di Hulangat, namanya Glamping with Pride. Dan kawan-kawan semua, kita bantah perkara ini bukan kerana kita ni tak ada kerja lain nak buat. Ini sangat fundamental. Pertama, sedar tak sedar, kita sedang menuju normalisasi aktiviti mengunyit ni, aktiviti tak bermoral songsang ini. Dan mereka ni, budak-budak muda ni, buat secara terbuka. Mereka pasarkan, mereka online kan, mereka cari siapa yang sekufu dengan mereka yang sama perangai terkutuk ni untuk bersama-sama join, dan mereka boleh ada aktiviti dan terbuka. Ini satu tindakan yang tidak wajar sekali diteruskan kerana ia bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran apatah kita sebagai umat Islam. Saya nak tanya, penyertaan bagi Glamping with Pride ni, adakah ini semua ini adalah bukan orang Melayu? Adakah bukan Islam? Itu soalan pertama kita. Kalau semua, bahkan kalau dia bukan orang Islam sekalipun, dia tetap berkesalahan sebab pertama, untuk tawan, hari ini MAIS, pengurusi MAIS Datuk Salahuddin Saidin telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa MAIS mengutuk keras perbuatan aktiviti songsang ni dan minta pihak berkuasa ambil tindakan segera. MAIS adalah badan bawah autoriti direct bawah Tuanku Sultan Selangor, telah bersuara melalui satu surat pada hari ini 10 Januari mengutuk perbuatan terkutuk ni, penganjuran yang cukup melanggar tata susila dan juga tidak menghormati kedaulatan Islam sebagai agama bagi persekutuan bagi negara ini. Ini yang paling penting sekali. Dan bila pihak-pihak berkuasa seperti MAIS dah bersuara, kita memang sebelum mereka bersuara, kita bersuara awal lagi dah, sebab kita tahu benda tak boleh. Kawan-kawan, teman-teman, kita ada anak-anak, kita ada saudara mara, kita ada ramai orang-orang di bawah yang meneliti perkara ini. Kalau kita biarkan program ini berlangsung terus, sebab untuk pengetahuan semua kawan-kawan, pihak penganjur ni namanya Jejaka, mereka telah keluarkan satu kenyataan, mereka tetap meneruskan program ini walaupun dihalang oleh Pemuda PAS Selangor. Disebut dalam satu berita yang dikot oleh Malaysia Kini dan juga FMB tak silap. Saya kira satu ignorance yang sangat teruk, biadab dan juga tak mahu orang mati. Pemuda PAS Selangor, you tak dengar ni, MAIS you nak langgar juga bawah Sultan Selangor. Come on. Ini kita ada, jangan langgar batas-batas kita sebagai seorang warga negara, apalagi kita lakukan benda tu dekat negeri yang ada Sultan. Sultan adalah payung bagi negeri. Kau tak hormat Sultan, kau derhaka kepada Sultan Selangor. Ini yang kita nak bangkitkan. Dan hari ini kalau ikut laporan polis, ada 5 laporan sudah mengenai 7 laporan polis, dan kita nak segera Gombak masa yang 7 laporan polis. Kita expect akan lebih banyak lagi laporan polis selepas ini, insya-Allah. Dan saya nak seru kawan-kawan semua, tolong bongkar siapa disebut Jejaka ni. Jejaka yang menjadi penganjur itu pertama sangat degil. Kamu dah tahu MAIS bantah, minta pihak berkuasa ambil tindakan segera. You turn lah, ataupun jangan buat lagi, kan? You buat secara terbuka ni, kamu mencabar undang-undang sebenarnya. Kamu nak tunjuk apa sebenarnya? Kamu nak tunjuk ni apa? Kamu terror? Kamu apa? Kamu ni hak kamu. Kita ada hak juga, kan? Saya duduk di Hulangat, saya tak nak bala berlaku di Hulangat. Saya tak nak berlaku di Selangor atau di mana-mana negeri Malaysia. Apatah lagi dia dilakukan dengan penuh rasa berbangga. Inilah Glamping with Pride, masa mereka bangga lah dengan apa yang mereka buat. Dan kedua, antara aktiviti yang saya kongsi ni adalah mereka buat aktiviti nama dia HIV Hunger Games. Nama salah satu aktiviti dia. Apa benda ni? Sejak bila kita nak normalisasi HIV, nak selamatkan orang ada penyakit HIV, atau nak educate orang HIV, it's okay ada HIV, tak apa, buat aktiviti kutuk ni dapat HIV, kan? Ini satu perkara tak boleh acceptable berlaku dalam negara. Kalau ini berlaku 10 tahun lepas, belum sempat lagi kenyataan ini dibuat, dah kena tangkap dah sebenarnya.
Kita tak boleh biarkan. Kita minta pihak berkuasa bertindak sekarang. Kerana Sultan melalui Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah menyatakan bantahan tegas dan tindakan yang segera dibuat. Tolong batalkan segera. Tangkap mereka-mereka yang melakukan perkara songsang ni yang berlaku di negeri Tuanku Sultan Selangor ini. Jadi kami mewakili pemuda PAS Gombak, di sebelah saya Saudara Kamarul selaku Timbalan Ketua Pemuda, dan juga sahabat saya Ikman telah membuat hadir ke Balai Polis Gombak ni atas dasar kesedaran demi untuk memastikan tidak berlaku lagi perkara-perkara songsang yang akan berlangsung walau seminit, tak boleh berlaku satu saat pun di negeri yang kita bertuah ni. Jangan tolak bala. Ini undang-undang pun salah. Kita nak seru semua anak muda tolak dan pastikan kita ambil tindakan segera. Soalan, report ini dibuat di bawah section apa akam? Di bawah tadi di dalam tadi diorang masih membincang lagi section apa, dan diorang nak letak bawah 3R juga, bawah agama. Dekat Ketua Penerangan PAS Selangor pun dah keluarkan dia akan di bawah kanun jenayah syariah. Di bawah negeri lah. Di bawah negeri. Okey, kita tahu ni berlaku di Hulu Langat dan kita belum lagi. Bakal berlaku di Hulu Langat. Okey, nak juga tu. Okey, kemudiannya kita saya tidak mendengar lagi sebarang kenyataan daripada ahli Parlimen Hulu Langat iaitu saudara Muhammad Sani Hamzan. Sama ada belum dapat kenyataan atau tidak belum. Tapi saya difahamkan belum lah. Belum. Jadi mungkin kalau seruan kepada Sani Hamzan berkenaan hal ni, minta kenyataan apa ke? Kita minta bukan ahli parlimen Hulu Langat sajalah. Saya rasa semua ahli parlimen yang ada kesedaran, sebab kalau tak berlaku di Hulu Langat mungkin berlaku di tempat lain pula. Saya tak boleh biarkan benda ni yang kita malah hanya berlaku promosi secara terbuka dan tanpa rasa saya bersalah. Saya tak pernah berlaku benda ni. Apa benda nak tunjuk ni? Adakah Selangor dan juga negeri ini sudah hilang sultan yang tidak ada kuasa untuk menentukan hak-hak orang? Sebab yang penting kita nak supaya kedaulatan Islam terbela. Kalau orang bukan Islam itu ada section lain, tapi orang Islam dia ada section dia sendiri dalam Selangor ni untuk tak boleh terlibat dengan perkara aktiviti songsang. Jadi ini mesti hormat kita tuangku, dan kita seru ahli parlimen Hulu Langat YB Sani Hamzan untuk segera bersuara dan menyatakan bantahan bersama buat report polis sekali. Kita minta supaya sama-sama ini bukan isu politik sebenarnya. Ini isu rakyat bersama kita. Saya rasa ini mesti kita tegaskan sekali lagi. Saya soalan Ketua Ustaz Kamarul lah kan, selaku Timbalan Ketua Pemuda PAS Gombak. Kita dapati kalau dulu, tadi saya tertarik isu cakap, kalau dulu belum sempat nak buat kenyataan macam ni pun dah kena pancung. Tapi sekarang ini kita dapat lihat mereka ini bukan sekadar buat program seperti ini, tetapi dengan terang-terangan. Poster mereka pun terang-terangan dengan lambang pelanginya, dengan karikatur lelaki berjambang pakai bikininya, dengan perkataan pride dan sebagainya. Seolah macam mereka nak menormalisasikan perkara itu. Dan mereka kata we are here, we are not going nowhere, dan baik or not, kau terima. Ini memang kita akan normalis benda ni. So, komen sikit Ustaz, kenapa dia berani sangat? Saya pegang. Okay, baik. Untuk soalan daripada Papa Berry tadi, saya melihat, memang seperti mana yang Sufi Kamari sebut tadi. Kalau kita lihat mungkin berlaku pada waktu zaman sebelum ni, satu dari segi promosi ataupun dari segi dunia yang tanpa batas sekarang, pada waktu dulu mungkin perkara-perkara sebegini tak sampai lagi secara terang-terangan. Kalau ada pun berlaku daripada kalangan masyarakat kita pada waktu tersebut, kesedaran Islam waktu tu cukup tinggi menyebabkan terus daripada kalangan ni terus ambil tindakan kepada yang terlibat. Tapi kita lihat pada hari ni bila dunia tanpa sempadan dengan promosi yang boleh dibuat dalam media sosial dan sebagainya, dengan keadaan masyarakat yang pada hari ini mungkin ada sebahagian yang mula menerima bila dinormalisasi, tapi ada sebahagian yang tetap dengan jiwa agama yang tinggi. Tapi oleh kerana bertembung, maka saya melihat generasi ataupun masyarakat pada hari ini oleh kerana ada sebahagian yang menyokong, menyebabkan golongan sebegini semakin berani. Sebab itulah bila kita sebut sebelum ni tak pernah berlaku promosi secara terbuka, tetapi pada hari ini kita lihat mereka boleh membuat promosi secara terbuka. Mereka semakin tidak malu untuk menyatakan bahawa ni mereka mengamalkan aktiviti sebegini. Kalau dulu tak ada, nak tunjuk bahawa dia walaupun mungkin ada dia mengamalkan,
tapi nak tunjuk, nak bagi tahu dunia memang tak lah. Tapi pada hari ni mereka tunjuk, mereka boleh mengajak lagi orang lain supaya mereka tahu ada daripada kalangan-kalangan yang mengamalkan juga boleh bersama supaya mereka lebih kuat. Ini yang kita tak nak berlaku. Bila dia dah rasa dia kuat, dia boleh secara terbuka nak buat aktiviti di mana, di sana, di sini. Ini tak nak. Maka kita tahu dengan ruang yang kita ada ni, kita kena bantah. Kita kena, sekiranya kita tahu ada daripada kalangan kita ni yang terlibat, kita kena ambil ke jalan untuk pastikan dia kembali ke jalan yang benar. Tak boleh. Dalam agama kita terutamanya maupun masyarakat yang bukan Islam pun kita minta benda ni tak patut berlaku di negara kita. Jadi saya minta kita di peringkat Gombak kita ambil tanggungjawab ni, mewakili penduduk Gombak juga mungkin yang ada kesedaran tapi tak mampu, tak sempat nak hadir. Kita ambil tanggungjawab ni, buat laporan, dan kita mengharapkan di seluruh Selangor maupun di negeri lain kalau ada nak sambung lagi laporan polis ni, kita minta sambung supaya tunjuk kepada masyarakat di Malaysia, tunjuk kepada pihak berkuasa bahawa ini adalah kes yang sangat serius. Kita tak nak lagi berlaku lagi promosi secara terbuka terang-terangan sebegini. Supaya pihak berkuasa ambil tindakan, maka golongan ni tahu bahawa perkara yang mereka lakukan ni memang salah dari sisi undang-undang, bahkan kalau yang beragama Islam salah di sisi agama Islam. Wallahu alam. Sebelum orang lain tanya, saya nak tanya lah Ikman Ikhman. Mana? Ikhman, Ya. ada satu cadangan dekat salah seorang penonton bangsa Leberi ni, mungkin Bukti Pemuda PAS atau NGO mana-mana buat satu kerentang besar-besaran say no to Lembu Gila Bola Terajak, letak dekat kawasan kejadian. Setuju tu tak? Dan nak tanya juga, diorang dah confirm ke buat kat mana? Langat bersorak tau. Okey, setakat yang soalan tu saya sangat setujulah, sebab itu antara salah satu kita untuk menunjukkan cara protes kita. Salah satunya mungkin daripada laporan polis, mungkin perlu himpunan awam, himpunan aman, dan juga benda-benda itu juga mungkin mampu memberi kesan psikologi kepada penganjur itu sendiri. Sehingga sekarang kita tak tahu siapakah penganjur yang disebut oleh Sufi Kamaris, jejaka tadi. Dan kawasan Hulu Langat pun tidak dispesifikkan. Mungkin mungkin dia sendiri sebenarnya dalam ketakutan. Saya yakin apa yang berlaku hari ini adalah dipanggil test the water. Sebab dia pernah test di ingat situasi Tuala Putih. Yes. Mereka dilepaskan selepas itu. So mereka rasa aku tak bersalah buat benda ni. So dia try lagi satu isi sebab tu dia berani mencabar pemuda PAS Selangor. Sebab tu mereka makin berani disebabkan tiada undang-undang. Mereka seolah-olah kebal dari segi undang-undang, menyebabkan mereka semakin berani. Dan saya yakin kalaulah Damping with Pride ni masih lagi menyebabkan mereka berjaya, ataupun mereka rasa kita dah sampai ke satu tahap yang berjaya, walaupun mungkin gagal sikit tapi berjaya, mungkin akan ada gerakan yang lebih besar, gerakan yang lebih hebat selepas ini. Kalau kita tidak bersama-sama untuk gunakan kuasa masing-masing, terutama ini bukan isu politik. Kalau kata Menteri Besar Amiruddin, tolong gunakan kuasa anda sebagai Menteri Besar. Kalau dalam MAIS, Agong Sultan dah keluarkan kenyataan untuk, so di peringkat pimpinan ahli parlimen Hulu Selangor, Hulu Langat dan Menteri Besar, sekarang giliran anda, kuasa di tangan anda, gunakan sebanyak, dan kami semua pemuda PAS akan support sepenuhnya. Kita tidak akan orang kata membangkang secara membuta tuli apa benda lah. Kita akan support, insyaAllah. Itu sajalah. Saya minta tindakan yang pertama, saya minta sangat supaya tangkap penganjur ataupun siasat segera penganjur. Sebab penganjur nampak degil. Kalau penganjur macam tone down sikit dia punya agresif dia orang, mungkin orang tak marah sangat. Tapi semalam melalui laporan yang dibuat oleh FMT dengan Malaysia Kini, memang diorang macam nak teruskan juga walaupun telah dicabar ataupun telah diminta di stopkan program ini oleh pemuda PAS Selangor. Itu pertama. Yang kedua, kita minta supaya boleh tak SKMM ada satu regulation. Boleh tak? Benda ni boleh buat sebenarnya. Kalau kita boleh buat, tolong, kalau you boleh turunkan akaun mana-mana TikTokers ataupun mana-mana konten yang tak menyalahi you, takkanlah benda-benda yang menyalahi aktiviti-aktiviti normalisasi ni ataupun aktiviti-aktiviti persundalan seperti aktiviti songsang ni, tu tak ada satu regulation yang boleh potong terus awal-awal. Tak boleh diwawarkan pun, sebab ia sangat bertentangan dengan nilai norma kita sebagai seorang Islam, orang Melayu, adat ketimuran dan undang-undang tubuh atau undang-undang negeri seni Selangor. Sangat-sangat bersalahan aktiviti songsang seperti ini. Jadi saya seru ambil peranan semua pihak, ambil serius. Kalau tak serius, kalau tak selesai juga, saya cabar jejaka, tolong tampil, bagi tahu kat mana korang nak buat.
kita bertemu kat sana, aku duduk Ulangat, kita jumpa kat Ulangat. Kalau betul nak buat, okey, bagi tahu kau nak buat kat mana, kita jumpa. Kita datang. Kita tengok kau boleh buat tak boleh buat tarikh tu. Itu nak bagi tahu awal lah. Kan, kalau tak, dia orang tak dengar. Maiz dah, kalau kita orang manusia biasa, Maiz dah keluar statement, you should retract lah. Kan, tak payah buat terus. Saya tahu itu kesalahan. Tapi you cabar, okey, kita cabar you. Bagi tahu you buat kat mana, kita jumpa nanti. Kita tengok you boleh buat tak boleh buat glamping with spread korang ni. Kalau tak, jangan bagi nama jejaka. Bagi nama dia Jepundan. Jepundan. Okey, itu sahaja daripada kami. Kita mohon sebarkan dan pastikan lebih ramai tampil ke depan untuk buat polis, untuk kita bantah kawan-kawan. Saya percaya, Kamarul pun setuju, diorang ni minoriti, bahkan mungkin tak sampai 100 orang kot, mungkin lah, wallahualam lah angka-angka mereka ni kan. Kita ni yang majoriti, kita berdiam. Kalau kita diam, kita biar je, ni ada naik kepala semua ni. Kita contoh apa maksud kita diam, kita normalisasi ni, yang mereka-mereka yang normalisasikan apa nama tu, aktiviti songsang ataupun mereka buat live secara apa dekat TikTok ke apa, buat gede-gede, orang lelaki gede-gede, lelaki lembut-lembut gede-gede. Kita suka tengok tu, kita upkan dia orang lagi. Jadi mereka-mereka yang lembut ni, mereka-mereka, saya tak kata lembut salah, tapi soalan mereka ni tendensi untuk buat perkara-perkara yang lain pula. Kita menyokong mereka, itu satu perkara yang salah saya rasa. Menyebabkan mereka rasa mereka kuat, macam kawan kata, menyebabkan mereka lebih berani lagi nak buat glamping with pride dengan kawan-kawan sekufu mereka pula. Ini tak boleh kawan-kawan, teman-teman. Bantah sekarang sebelum terlambat. Ini bukan isu politik, ini isu kedaulatan masa depan anak bangsa kita, terutamanya di negeri Selangor Darul Ihsan. Daulat tuanku, kami bersama dengan tuanku dan juga Majlis Agama Islam Selangor untuk bantah, akan tutup, akan lawan habis-habisan perkara-perkara mungkar aktiviti songsang ini, terutamanya di bawah pemerintahan Tuanku Sultan Selangor, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Okey. Alright. Bagi mic. Ambil bergambar boleh tak?